Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakyat Malaysia. Negara kita dalam bahaya. Saudara dan saudari, pada tahun 2005, Malaysia telah membeli dua buah radar jenis TRML 3D. Nombor siri R1001 dan R1002 dari Jerman bernilai 100 juta ringgit. Radar ini kemudiannya tiba di Malaysia pada tahun 2008 dan ditempatkan di 33 Regimen Askar Diraja Kem Mahkota Keluang Johor, bertujuan mengesan objek terbang seperti pesawat, helikopter, drone, misil dan sasaran terbang rendah yang lain. Radar ini berfungsi untuk menentukan sama ada objek itu ancaman ataupun tak dan menjejak pergerakan sasaran secara real time untuk memberi amaran awal. Saudara dan saudari, radar ini juga membekalkan data sasaran kepada sistem pertahanan udara bagi membantu pusat kawalan udara membuat keputusan, termasuk pemantauan kepada aset sasaran penting negara. Kegagalan radar ini membawa implikasi serius, terutamanya kepada keselamatan negara dan kedaulatan negara. Saudara dan saudari rakyat Malaysia, maklumat yang saya terima, radar ini sekarang gagal berfungsi. Gagal berfungsi, di mana puluhan juta dibazirkan atas alasan maintenance atau penyelenggaraan, sedangkan realitinya laporan teknikal telah menyatakan bahawa radar ini gagal berfungsi sepenuhnya. Sedara, pada tahun 2019 hingga 2022, Kementerian Pertahanan telah mengeluarkan peruntukan bajet sebanyak 9 juta ringgit untuk menyenggara dan membaiki radar ini, di mana pihak kementerian telah memanggil syarikat OEM radar daripada Jerman untuk membuat full check ke atas sistem radar yang gagal berfungsi. Laporan teknikal tersebut menyatakan bahawa kos sebenar yang diperlukan adalah sebanyak 16 juta ringgit, di mana pihak Angkatan Tentera masih melakukan pembaikan secara berperingkat dengan bajet lama iaitu 9 juta ringgit dan tidak meluluskan bajet baru. Saudara dan saudari, selepas sahaja tamat kontrak, status radar ini masih gagal berfungsi seperti biasa. Dan yang paling kelakarnya, pada tahun 2023 hingga 2026, pihak Angkatan Tentera Malaysia buka tender baru dengan jumlah 18 juta ringgit kepada MRA Global Sdn Bhd untuk tujuan yang sama. Dan hingga kini hari, status radar tersebut masih gagal berfungsi. Saudara dan saudari, hari ini baru kita rakyat Malaysia tahu betapa bangsatnya para perasuah ini, hinggakan radar yang memberi amaran awal ancaman terhadap negara sudah tidak berfungsi hampir 7 tahun dan keselamatan negara digadai begitu sahaja. Apakah respon rakyat Malaysia? Pihak SPRM sila masuk dan siasat berkenaan dengan radar ini kerana saya sudah berikan nombor siri dan bukti-bukti.